Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Kewalaipe tachahau. Vanakam. Terima kasih. Saya rasa dalam banyak-banyak acara politik ini merupakan MC paling hipster Gen Z. Jadi yang mungkin akan dapat kita akan dapat lebih ramai anak-anak muda untuk menonton dan juga untuk bersama parti kita. Kepada semua yang hadir daripada jauh dan dekat, saya ucapkan terima kasih. Saya sedikit risau sebab waktu pendaftaran awal Johor okey, tetapi Melaka awal-awal tu agak perlahan. Tapi saya tahu orang Malaysia ni macam kita pergi kenduri lah, biasa dia tak isi borang. Tapi Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir di sini dan juga yang menonton ya di rumah ataupun di mana-mana yang mengikuti program kita. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, Melaka ni signifikan. Sebab kalau kita tahu sejarah Melayu, pembukaan kota Melaka ni sebab para mesuara, bila dia sampai ke sini, dia duduk di tepi, waktu tu nama dia Sungai Bertam. Dan dia ada anjing buruan. Dan tiba-tiba anjing buruan ini ditendang ke dalam sungai oleh kancil. Jadi dia duduk bersandar di pokok Melaka. Dan maka dia rasa, dia kata tempat ni sangat bertuah. Dan dia menubuhkan ya, Bandar Melaka yang akhirnya menjadi satu kesultanan besar yang bertahan lebih 100 tahun. Satu kuasa besar di rantau ini. Jadi nak tak nak memang kancil kena datang ke Melaka. Walaupun presiden dia tak sabar nak pergi ke Negeri Sembilan. Bila orang berkata, apa tujuan kita buat? Adakah kita ni gila idealistik? Tadi ada kawan PKR, anak muda, dia message. Dia kata, dia rasa kita ni terlalu agresif nakkan reform. Ketika mana saya mula terjebak dalam politik, ialah kerana kita berpegang kepada idealisme tersebut. Pada waktu itu, kita tak mimpi kita akan pergi jauh. Mimpi tu mimpilah. Mimpi tu percuma. Kita mimpi Malaysia pergi World Cup. Tetapi saudara-saudara, kita tak rasa benda tu logik untuk berlaku. Nak tukar kerajaan pun, ya, pada tahun 20 tahun yang lepas, 25 tahun yang lepas, waktu tu benda tu rasa sangat mustahil. Saya tinggalkan kerjaya saya dulu beasiswa Permodalan Nasional Berhad, bayar balik, bertanding di Selangor. Waktu itu Selangor ni 54 daripada 56 kerusi Barisan Nasional. Ini sejarah lah. Jadi kita tak rasa benda tu mudah, tetapi kita berpegang kepada idealism. Kita nakkan sesuatu yang baru, kita nakkan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang biasa. Dan saya yakin saudara-saudara yang ada bersama ni adalah di atas semangat tersebut. Apa guna kita berjuang bermati-matian, tetapi kita tengok bila kita pegang kuasa, kita gagal bila diuji dengan kuasa. Sebab ujian ni pelbagai. Kadang-kadang Tuhan uji kita dengan kesusahan. Dan ada kalanya diuji dengan kesusahan itu lebih mudah daripada diuji dengan kesenangan dan kuasa. Betul atau tidak? Jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian, bila kita memilih untuk melepaskan segala-galanya, betul lah, saya nak takkan minta presiden gaji pun dia tak akan bagi, sebab parti baru tak ada gaji, kan? Tetapi bila kami melepaskan segala-galanya atas kesedaran bahawa pengundi di luar sana mahukan sesuatu yang baru. The voters want something new and they want to hope again. Pengundi nak berharap. Bukan soal pakatan harapan, tapi dia nak berharap. Dia tak nak lagi keluar mengundi sebab takut. Sekarang kita dengar DAP kata, PH bersama masuk,
pecah undi Pakatan Harapan, PAS akan menang. Kemudian kita dengar pula kelompok lain kata, masuk bersama pecah lagi undi Melayu. Saudara-saudara, setiap parti, setiap gabungan, dia ada tanggungjawab nak menang undi. Untuk meraih undi. Jangan salahkan orang lain. Juallah harapan, juallah manifesto anda supaya orang pilih anda. Dan bila anda sudah ada kuasa, tunjukkan track record apa yang anda telah buat. Membangkang tu mudah. Tetapi bila kita ada kuasa, tunjukkan apa kita boleh buat. Jadi kenapa nak takut-takutkan? Kalau dah bagus sangat kerajaan yang ada, sudah pasti orang akan tolak kita. InsyaAllah orang takkan tolak kita. Ya, InsyaAllah kita takkan hilang deposit. Sebab baru ni ya, InsyaAllah. Kalau hilang deposit, cari presiden. Kalau menang, cari kami ya. Tapi yang saya nak katakan di sini, kita tengok, mungkin Rafizi akan ceritakan, sejak terutamanya lepas 2022, kita tengok saban bulan pengundi, tidak kiralah pengundi Melayu, pengundi Cina, pengundi India, semakin ramai yang rasa frust dengan parti-parti yang ada. Mereka rasa dah tak ada pilihan. Kalau dulu dia pilih Pepsi, lepas tu dia pilih Coke, tapi makin ramai yang kata dia dah dua-dua dia dah tak nak, tak minat. Sama je, dia tak tahu apa beza. Jadi sebab itu kita merasakan masanya sudah sesuai untuk kita ada apa yang saya panggilkan a political start-up. Ya, macam orang dulu Bill Gates buat Microsoft, macam Mark Zuckerberg buat Meta ataupun Facebook. Dalam keadaan tidak ada apa-apa, anak-anak muda dia buat satu syarikat dengan satu idea yang sangat jauh ke depan. Kadang-kadang duduk dekat bawah rumah mak dia ataupun mereka berada di garaj, mereka sewa dalam keadaan tidak ada duit. Tetapi idea mereka besar dan sekarang ini lebih kuat. Orang panggil big tech companies ini lebih kuat daripada kebanyakan negara yang ada di dunia. Dan biasanya kerajaan yang kena dengar cakap mereka dan bukan mereka dengar cakap kerajaan sebab mereka terlalu besar. Dan juga jahat, betul. Tapi yang saya nak ceritakan, apa yang bermula daripada kecil boleh pergi besar kalau kena pada masanya. Jaminan tidak ada. Tidak ada dalam hidup ini yang terjamin. Tetapi kita merasakan masanya telah sesuai. Parti-parti politik tadi yang disebut oleh saudara Syukri banyak berlegar soal nostalgia dan sentimen lama, sentimen lapuk. Bila saya lahir dan ayah saya bercakap tentang merdeka, bercakap tentang 13 Mei, saya boleh faham, boleh belik buku, tetapi saya tak rasa apa-apa. Sebab itu sejarah. Bila saya bercerita kepada anak saya tentang reformasi, dia pun boleh dengar, tapi it's also part of history untuk dia. Anak saya lahir, saya dah jadi YB 2011. Jadi untuk anak-anak muda yang ada pada hari ini, bila dia dengar orang politik duk bercakap soal lama, cerita lama dan sebagainya, maka mereka rasa detached daripada sistem yang ada pada hari ini. Dia dengar pimpinan duk bercakap pasal nak lawan sakau dan sebagainya, tetapi bila dia memerintah pun ada juga sakau. Dan ini bukan soal kita nak salahkan BN, nak salahkan ini dan sebagainya. Orang nampak semuanya sama saja. Pimai-pimai tangtu. Jadi dalam keadaan itu, saudara-saudara, dan ketika mana umur pengundi ini semakin muda, separuh daripada penduduk kita bawah 31 tahun. Dan anak-anak muda saya dulu, waktu ahli parlimen, setiap minggu saya bawa sekolah. Form 4, Form 5. Bakal-bakal calon itu antara rahsia. Tapi kena jadi YB lah. Ya, nak bawa orang datang parlimen, sebagai ahli parlimen saya boleh bawa rombongan. Saya selalu bawa budak Form 4, Form 5. Dan bila kita bercakap dengan mereka, mereka tak nampak apa beza dia. Yang mereka tahu ni semua nak kuasa. Nak kuasa itu tidak salah.
Sebab kuasa itu membolehkan kita buat betul ataupun buat yang salah, buat baik ataupun buat jahat. Ada parti politik dia wujud untuk tidak menang pilihan raya. Tak apalah, itu saya hormat kepada anda. Kita nak menang, tetapi kita nak menang untuk tujuan yang betul. Itu beza kita dengan parti-parti yang lain. Sebagaimana tadi disebut, saya ingat oleh Joe dan juga oleh Dr. Rais, negara kita ada cabaran yang terlalu banyak. Dan nak kata cabaran-cabaran ini tidak boleh selesai, tak betul. Tahun 60-an, Malaysia dan Korea berada pada tahap yang sama. Industri kereta, Hyundai dan juga Proton lebih kurang sama je waktu awalnya. Tapi sekarang kita tengok bagaimana Korea, bukan hanya filem mereka hebat, mungkin sebab tidak ada pengharaman filem macam berlaku di Malaysia, tetapi industri mereka hebat, negara mereka hebat, budaya mereka hebat. Sedangkan negara itu separuh terbelah. Ada perang utara tu, ada negara komunis, bangsa sama, kaum sama terbelah sebab perang dingin. Kita tengok Vietnam, sistem pendidikan mereka. Vietnam ni tahun 70-an masih lagi berperang dengan Amerika. Tetapi hari ini, dan mereka jajahan Perancis, tapi sekarang mereka menekankan tentang bahasa Inggeris, tentang sains, matematik dan sebagainya dengan begitu pesat. Jadi atas dasar itu kita tahu bahawa dasar-dasar yang betul mampu memberi kesan. Dan Malaysia pada awalnya banyak dasar yang betul. Bagaimana kita ramai ada di sini kerana awalnya negara kita banyak habis duit untuk pendidikan. Orang lain habis duit beli senjata, beli kelengkapan perang, Malaysia melabur di dalam pendidikan. Namun hari ini kita berada dalam satu tahap yang mana orang merasa sukar untuk kita pergi to the next step. Dan ini peringkat yang paling bahaya sebab kita dah nampak, kita dah sampai. Kalau dekat Johor tu dah nampak dah Singapura. Tapi kita tak boleh nak cross sebab ada kekangan-kekangan yang tertentu. Dan antara sebabnya ialah apabila sistem politik kita sudah tidak berfungsi, parti-parti yang ada ini bercakap tentang model-model lama, politik-politik yang lapuk untuk menyelesaikan masalah yang tidak wujud dahulu. Malah kita tengok parti-parti politik kita berperang. Perang budaya yang sebenarnya tidak relevan lagi pada zaman ini. Ada sesetengah tu isu kaum dan agama ni sebenarnya yang dibakar daripada zaman British. Tapi tak payah salahkan British, itu dah 60 tahun yang lepas. Kita hari ini mentadbir bagaimana kita berdepan dengan masalah-masalah yang ada. Kalau parti politik kaum, sampai bila dia akan mainkan soal kaum? Sebab itu jalan pintas yang membolehkan mereka terus memegang kuasa. Bukan hanya di Malaysia, kita dah tengok benda ni berlaku. Donald Trump dan sebagainya di Eropah, kita dapat tengok sentimen yang sama. Tetapi soal pokok yang ada di bawah ini tidak selesai. Masalah ini ialah masalah kita sebagai rakyat Malaysia, masalah kita bersama. Dan dia perlu ada keberanian. Sebab itu agenda-agenda yang kita ada, bila kami masuk kerajaan dulu, kita tengok banyak pihak yang berkepentingan yang menghalang perubahan. Kenapa kita tak boleh mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing? Sebab banyak toke-toke yang buat duit bila buat masuk pekerja asing, dan majikan-majikan yang enggan untuk bayar gaji yang wajar pun boleh terus dalam keadaan yang sama bila kita bawa masuk pekerja asing. Kita dapat tengok bagaimana kita terlalu bergantung kepada import makanan yang disebut oleh Dr. Rais, sebab kita tidak ada iltizam tersebut. Negara kita ni dulu British dah buat ladang-ladang yang besar untuk kepentingan ekonomi mereka. Sampai hari ini kita masih lagi bergerak pada model yang sama. Banyak lagi isu-isu itu yang saya tak perlu sentuh. Jadi kami di bersama, kita berharap kita dapat buat satu model politik baru. Struktur kita ialah struktur yang lepe, flat organisation. Tidak banyak struktur-struktur dan sebagainya. Kita nak memudahkan kita masuk ke gelanggang, masuk ke medan perang pilihan raya ini dalam keadaan yang terbaik, dengan
peralatan digital kita mampu untuk berbuat demikian. Parti-parti yang ada ini adalah struktur-struktur lama. Ya, saya tahu macam PKR misalnya, sebab zaman tu terlalu cepat, tak ada masa nak tubuhkan parti, dia ciplak je perlembagaan UMNO yang ada. Lepas tu pindah sikit-sikit. Tapi hari ini kita 2026, we are doing something new. Dan sebab itu bersama kita rasa kita ada nilai tersebut. Sebab itulah ramai duk tanya. Dia kata kalau hang parlimen, kalau DUN tu tak ada pemenang yang jelas, macam mana bersama? Jadi alhamdulillah, maknanya dia rasa kita akan menang. Dia rasa kita ada say di situ. Alhamdulillah, kita harap ramai tanya macam tu, doa bagi kita. Dia kata tak boleh dalam politik ni pergi seorang-seorang. Kan? Tapi bagi kita merasakan kita dah cuba, bukan tak cuba. Dalam parti-parti yang lama kita dah cuba, dan itu ada peranannya pada masa yang lampau. Sama ada kerjasama sebelum pilihan raya macam Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, ataupun kerjasama selepas pilihan raya macam Kerajaan Tan Sri Muhyiddin, Ismail Sabri dan Kerajaan Perpaduan yang ada pada hari ini. Tetapi last-last rakyat rasa itulah pimai-pimai tang tu. Apa yang bezanya? Tak salah bergabung kalau ada garis-garis merah yang jelas, tapi garis-garis tu semua dah kena langgar. Dan orang rasa frust. Cuba kalau kerajaan Madani dulu dibentuk, kita jelas daripada awal ini hanya kerajaan satu penggal. Masuk pilihan raya yang hujung habis penggal, kita akan lawan. Senang. Tak payah berdolak-dalik macam sekarang. Jadi bersama dalam keadaan baru, dalam keadaan tidak ada apa-apa, kita nak cuba sesuatu yang baru. Biarlah kancil ini ramai peminat. Tetapi kancil akan solo sebab kita nak bawa budaya baru, nak membina semula keyakinan rakyat. Sebab saya tengok ramai ni bukan Gen Z lah yang ada depan mata saya, tapi tak apa, kita ada moderator yang ranggi, ada MC yang ranggi. Saya berharap kita semua fikir tentang tanggungjawab untuk anak-anak kita, tentang generasi akan datang. Kalau nak kata mustahil, kita kena ingat bila dulu tokoh-tokoh seperti Dr. Burhanuddin bercakap, kan, dia kata di atas robohan Kota Melaka kita dirikan jiwa merdeka. Kan, bersatu padulah segenap baka membela hak keadilan pusaka. Kata-kata beliau pada waktu itu kena gelak oleh siapa? Oleh orang-orang UMNO. Sebab apa? Orang UMNO ni ramai pegawai kerajaan British. Ramai orang bangsawan. Dia takut. Dia rasa kalau tak ada British, habislah. Waktu tu dimomok bahawa kita ni nak buat jarum pun tak reti macam mana nak tadbir negara. Itu tahun 46-47. 1957, Tanah Melayu merdeka. Betul, yang jadi Perdana Menteri bukan Dr. Burhanuddin atau Ahmad Bostamam. Malah orang yang mungkin ketawakan beliau itulah yang menjadi pemimpin kemudian. Tetapi yang penting negara kita merdeka. Bermakna kejayaan besar lahir daripada impian yang dilihat gila. Jadi saya dan Rafizi, kami nak kata nak jadi menteri dah rasa dah. Kan? Saya pun betul kerja tu bukan mudah dan tidak menyenangkan. Rafizi dia pernah kerja korporat, saya tak begitu lama. Saya pun mungkin satu hari dah lepas satu tahap, saya garanti umur saya 70-80 tahun saya tak akan ada dalam politik. Itu saya bagi jaminan. Syukri tak payah risau kalau dia. Tapi yang paling penting ialah kita memulakan sesuatu dan dengan niat yang betul, dan kita bagi keyakinan kepada adik-adik dan anak-anak selepas ini bahawa kita ada satu platform yang mereka boleh gunakan untuk bina Malaysia yang baru, insya-Allah. Jadi saya harap semua saudara-saudara, kalau beli baju kuning ni, saya harap dah jadi ahli lah, ya. Jangan beli saja, tapi boleh pergi ke website, daftar ahli kalau belum, kongsikan dengan kawan-kawan. Saya dengar cerita daripada pelbagai cerita. Bukan hanya orang daripada 1-2 parti yang kita rasa PH ke apa, tidak. Saya ada ayah kawan saya orang UMNO, umur 70 lebih. Dia tak pernah minat dengan
dengan PH. Tapi bila tubuh bersama saja dia jumpa anak dia, terus dia cakap salam bersama. Saya ada sahabat family orang PKR, tapi dia ni minat cenderung pada PAS. Sangat tak minat PKR. Tetapi bila buka bersama, dia tengok dekat tu live, lepas tu dia pun sign up sebagai ahli bersama. Jadi saya harap anda semua dapat kongsikan. Mudahnya nak sign, harga dia RM20 saja. Kalau Gen Z yang beli kopi mahal, 2 kopi, 1,5 kopi dah boleh jadi ahli parti bersama. Dan selepas itu kita ada jual di luar, ada merchandise, ramai lagi termasuk saya yang tak pakai baju kuning. Sebab saya tengok Syukri, dia tak pernah pakai baju parti daripada zaman PKR. Tapi dia dah jadi presiden, hari ni akhirnya dia pakai baju parti. Jadi saya kena beli lebih lagi stok baju parti. Boleh beli di luar sana ataupun juga di laman web kita, ya, bersama. Dan lepas ni kita akan juga buka untuk pencalonan yang minat nak jadi calon, ya, bukan calon kahwin, calon untuk pilihan raya. Jadi itu pun boleh mohon dalam masa yang terdekat, saudara-saudara. Ini pendekatan baharu yang kita bawa. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana membuktikan rakyat Malaysia masih lagi mahukan sesuatu yang baharu dan baik untuk negara kita.